Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Little Khalif dah 20 tahun. Kami buat program untuk ibu bapa, terutama pada awal persekolahan. Bagaimana kita mengajar anak-anak membaca dengan cepat. Okay, seminar ni bukan seminar boleh membaca, tetapi bagaimana anak-anak kecil boleh membaca dengan cepat. Kami tak kisah sama ada anak tu boleh membaca ke tidak. We don't pressure them. But we have different strategies. Untuk 4 tahun strategi lain, 5 tahun strategi lain. Yang mana advance dia boleh advance, yang mana dia masih lagi nak main-main kan, happy-happy, tak nak pressure membaca, it's okay, kita tak pressure. Sebab masing-masing ada potensi dia. Jadi target kami selalunya sebelum masuk persekolahan darjah 1 tu dia dah settle lah. Dia boleh membaca, kerana kalau you hantar kat kami 4 tahun, 5 tahun dah boleh membaca English, bahasa Melayu semua settle. Okay? Dan program ini sangat powerful sebab satu dunia menggunakan teknik phonics. Dan kami menggunakan teknik phonics and look and say dalam classroom dan so on. Jadi dua-dua method ni sangat powerful lah. Tetapi strategi dia kami ada, dan kami minta mak ayah buat homework sikit. Kami tak ada homework untuk anak-anak, untuk mak ayah je, supaya dia boleh recap strategi ni dan lain-lain di rumah. Bagi mak ayah yang tak datang, rugi tak datang, kami tak bagilah dia ajar budak, sebab nanti takut mazhab dia tak sama, cara dia tak sama, budak confuse. Kami dah buat ni dan kita dah train ribuan parents, dan alhamdulillah berkesan lah, insya-Allah. Kalau ada mak ayah, dia kan sebab anak dia YouTube, dia nak budak cakap English kan, dia nak anak-anak terus jump to English reading. Sebenarnya tak sesuai. Bahasa Melayu yang paling senang kat dunia ni membaca. Dia ada 26 abjad dan 26 bunyi. Phonics dia bunyi dia macam-macam kan. A bunyi dia I bunyi dia I. Dia ada fonik-fonik dia. U bunyi dia A. Tapi BUT but PUT put, double O is O, O is O, sound, double O is U. Jadi macam mana dulu kami belajar, buka kamus, tengok kamus akan cakap macam mana kita nak ini kan. Lepas tu dia ada irregular words, EAR ear, BEAR bear kan. Lepas tu dia ada tricky words, dan dia ada silent words. No, KNOW, dia tak sebut K tu. No, GNOME. Lepas tu dia TONGUE, very irregular words. Bahasa Melayu dia 5 teknik mengajar. Okay? Bahasa Inggeris dia 9 teknik. So kita kukuhkan dulu bahasa Melayu, lepas tu kita English lah kan. Sebenarnya budak-budak kita pandai, cikgu. Memang anak-anak kita memang bijak. Daripada mak ayah yang bijak, anak-anak tu memang bijak dan mempunyai potensi yang sangat besar. Terpulang kepada program sekolah tu tersebut. Jadi selama 23 tahun, di tahun ke-24 kita membuka Little Khalif. Dia punya sistem mengajar membaca ni sama je, standardized. Kalau kita pergi audit, kita check. Kalau tak dapat kejar target tu, kita tahu adalah cikgu baru ke apa, kita buat training lagi. InsyaAllah.